Hello everyone. Hari ni nak buat vlog. Sekarang Abang Chu tengah nak pergi meeting. Hari ni special lah kerana Oktober 14. So nak mak Abang Chu punya TikTok channel. Tengoklah boleh sampai 1,000 follower tak. Sekarang I dah screenshot 5 minutes ago ada 960 lebih lah. Kenapa 1,000 follower? Ini macam satu milestone lah untuk Abang Chu punya TikTok channel. Di last saya punya video 444 follower itu, so saya pun dah set goal lah. Let's say dalam 1 bulan boleh tak saya mencapai 1,000 follower. Kenapa nak buat video? Kerana Abang Chu punya business, I memang buat website, apps development dan custom IT solutions lah. And then through Tetokong, dari sana hopefully kami boleh create value dan boleh manfaatkan semua viewer yang mungkin mencari servis IT atau AI. So that's why ini one of the reason lah kenapa I nak buat TikTok content. Satu lagi juga kenapa Abang Chu nak buat video, I nak challenge sendiri lah. Kerana memang Abang Chu camera shy. Nak cakap dekat kamera pun tak tahu macam mana nak start lah. Tapi lepas 1 bulan macam ni, I dah okey lah. Boleh buat konten, boleh buat Tetokong. Agak enjoy lah. So kepada you orang yang tengah fikir nak buat start TikTok ke, start business ke, nak panggil itu awet nak kahwin you ke, buat je. Mana tahu sukses kan. Tak ada try, tak ada tahu mah kan. So kalau you orang yang belum follow I je. Okay. So hari inilah I stop living. Dan by the time I upload, hopefully I dah mencecah 1,000 subscriber. Okay. Thank you guys. Have a nice day. Kepada you orang yang tengok video sampai sini, memanglah sincere. Adakah kami mencecah 1,000 follower? Okay, tengok screenshot sini. Thank you semua support yang bagi channel saya. Kami akan continue buatkan video-video yang lucu dan berinformatif lah. Okay, good night all.